Projek Perumahan Generasi Baharu Felda PGBF dekat Pasuh 2 di Jempul belum sempat didiami namun sudah dilanda banjir. Pengerusi Pertubuhan Satu Silaturahim Anak Felda, Satu Saf, Muhammad Yahya Zakaria berkata, PGBF itu sudah siap dipindah namun dilanda banjir setiap kali hujan lebat. Beliau berkata keseluruhan 70 rumah PGBF di situ berdepan masalah banjir dan sudah 2 kali dilanda banjir pada bulan ini, selain turut dilanda banjir pada bulan lalu. Muhammad Yahya yang juga generasi kedua Felda berkata, banjir yang berulang itu pasti merisaukan 70 pembeli rumah berkenaan yang sudah tidak sabar untuk mendiami kediaman itu. Katanya pemaju PGBF iaitu Felda sendiri mengetahui perumahan ini pada waktu sekarang berisiko sangat tinggi alami banjir dan walaupun beberapa tindakan sudah diambil seperti pembesaran longkang, namun ia bagaikan tidak terkesan. Menurutnya, kedudukan tapak projek perumahan itu yang berada di bawah aras jalan utama menyebabkan kawasan terbabit memerlukan peparitan dan saluran air yang lebih berkesan kerana air dari kawasan yang lebih tinggi akan menuju ke kawasan perumahan PGBF dan peparitan utama di belakang tapak perumahan pula dilihat tidak dapat menampung jumlah air melebihi keupayaan peparitan yang ada.